Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini Quran yang akan kita sedekahkan untuk sekolah tahfiz. So ada 50 Quran kat sini. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni my video ni I tak nak pakai mirror, I reset yang betul, because before this ada orang komen dia tak terima tentang minyak wangi. So dia kata something like minum pun tangan kiri, lepas tu nak cakap banyak. But I delete dia punya komen because okay, the reason I delete negative comment ni, tujuannya yang pertama, I tak nak orang-orang tu tunjukkan kebodohan dia orang di public. Because bila diorang komen macam gitu, orang-orang yang lain akan lihat dia punya kebodohan. So, I tak nak buka aib orang-orang seperti ni. Cukup untuk dia sendiri tahu. Kalau dia sampaikan dengan I, cukup untuk I tahu. Jadi, I tak nak expose diorang. So, banyaklah. Kalau negatif komen ni memang banyak. And kalau kita lihat orang-orang yang biasanya kasih negatif komen ni, biasanya orang yang kurang ilmu. That's why I tak tersinggung, tak apa. Because kenapa I kata kurang ilmu? Daripada apa yang mereka komen, tak ada menunjukkan perkataan ilmiah. Biasanya provocation, merendahkan, merasa diri itu lebih baik, lebih pandai, tak terima kebenaran dan sebagainya. Jadi ini yang jadi masalah di beberapa dengan umat Islam, yang beberapa umat Islam maksudnya. Okay, because diorang kasih something, negative comment bila diorang tak setuju. So, diorang buat, like I said, diorang buat agama Islam ni seperti agama buffet. Diorang pilih yang mana sesuai dengan diri diorang, diorang ambil. Yang mana tak sesuai, diorang tolak. Yang mana diorang ingat baik, diorang tambah topping gitu kan. Seperti perkara-perkara bid'ah. Jadi, orang-orang yang suka melakukan bid'ah ataupun tak terima perintah Allah, dia akan cari kesalahan orang, melainkan menunjukkan encik kasih video ni salah, dalil ni seperti ni. Itu cara orang yang mempunyai ilmu. I tak kata I pandai, tapi cara-cara untuk cari kesalahan orang, dia tak nak understand the video, dia salahkan orang hanya pasal minum dengan tangan kiri, padahal minum dengan tangan kanan, cuma video because of mirror. Jadi menunjukkan dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, tapi dia nak menunjukkan dia tu lebih pandai. Okay. So, kita berbalik pada tujuan video hari ini. Okay, Alhamdulillah, video ni yang I buat tentang Quran tadi tu bukan untuk menunjuk riak yang I ni banyak sedekah ataupun dermawan ataupun sedekah Quran banyak. No, because I sebenarnya really takut tentang ni, because apabila kita merasakan kita ni seorang dermawan atau suka sedekah, inilah yang ada tertulis dalam hadis bahawa 3 orang akan diseret ke Jahannam, iaitu orang yang mati syahid, orang yang mengaji Al-Quran, yang hafiz, yang ada ilmu agama, dan lagi satu orang yang dermawan, yang suka sedekah. Itu semua ditarik kerana ada sifat ujub. Cuma dalam video ni I nak share because I understand that ramai, I ada beberapa kawan di Singapura yang mungkin dengan video ni mereka, sometimes kita nak sedekah tapi kita tak tahu, kita tak terfikir kat mana kita nak sedekah, cara dia. Dan ada juga kalau kat video-video diorang takut kena tipu. Banyak kes kena tipu, ada yang menggunakan satu platform, diorang kata diorang perlukan sedekah, perlukan ini, tapi itu semua bohong. So, for me, myself, Alhamdulillah, I do it personally. Maksudnya, I tak akan kasih duit pada tempat-tempat tahfiz ni, tapi I beli Quran dulu, then I sendiri hantar ke tempat tu. Jadi, I tahu yang I hantar ni Quran, bukan kasih duit. Okay, itu yang first point. Secondly, because tak mahal for us Singaporean is very cheap. It's less than $3 per Quran untuk tahfiz. Semoga ni menjadi amal jariah. Dan ini 50 Quran ni actually from me and my family lah. Arwah-arwah yang meninggal ni semua my relative. Cuma sesiapa yang ingin
contribute nak buat this kind of sedekah jariah untuk sesiapa yang dah meninggal tu, can inbox me directly, insyaAllah I can give you the quotation. Is very cheap. And another thing tentang sedekah jariah ni, sebenarnya because as we all know, ramai orang yang dah meninggal. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita peringatan, teguran, amaran dan juga suruh kita fokus dengan kematian. Which kita tengok setiap kali kita selalu terfikir berapa banyak kali orang sakitkan hati kita, berapa banyak kali orang gibah tentang kita, berapa banyak kali kita suka fikir tentang tu. Dah banyak kali aku kena dengan orang ni, dah banyak kali aku kena tipu. Pernah tak kita fikir selama kita hidup ni dah berapa banyak kali Allah beri peringatan bahawa siapa-siapa yang kita kenal ni dah mula meninggal. Kita punya arwah datuk meninggal, kita nampak, kita punya kawan meninggal, kita nampak, semua kita nampak. Jadi itu sebenarnya satu peringatan untuk kita bahawa kita akan mati satu hari nanti ataupun mungkin sekejap lagi. Jadi kita nak kena fokuskan untuk akhirat kita. Jadi di sini I nak share satu hadis yang very popular. You all semua tahu tentang hadis ni. Okay, hadis yang daripada riwayat Muslim, hadis nombor 3084. Okay, hadis ni very popular. You all semua tahu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni daripada Abu Hurairah, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Okey, daripada sini kita nak kena faham something. Sedekah untuk orang yang meninggal tu insya-Allah sampai. Hadisnya sahih, insya-Allah sampai. Tapi itu adalah dia mendapat reward, dapat pahala jariah tu. Orang yang meninggal tu insya-Allah dia dapat. Kalau orang yang belum meninggal, kalau kita nak buat nak sedekah atas nama dia pun boleh, tapi we focus on orang yang dah meninggal. Jadi insya-Allah kalau arwah-arwah siapa yang dah meninggal, letaklah Allah yarham my dad ataupun my siapa-siapa lah yang meninggal. So pahala tu insya-Allah dia dapat. Tapi apa yang kita nak fokus tentang yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Okey, kenapa doa tu lebih important? Kerana pahala tu dia dapat, tapi pahala tu apabila di akhirat nanti, setelah sirat, waktu timbangan, itu semua. Now the question is, kita nak kena fokus tentang orang-orang yang meninggal yang di alam barzakh, yang dalam alam kubur tu, yang dia harus lalui mungkin lagi berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun sebelum kiamat. So apa yang kita nak kena fokus adalah doa orang tua. Doa kita untuk orang tua, especially orang-orang yang dah meninggal ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala ibadah dan taubat mereka walaupun tidak sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala ibadahnya dan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan dan membebaskan dia serta menyelamatkan dia dari azab kubur dan tempatkanlah dia ke Jannatul Firdaus. Jadi kita nak kena selalu doa, perbanyakkan doa. Selain daripada solat 5 waktu kita doakan, kita boleh juga doakan waktu kita bangun pagi, tengah duduk-duduk. Because doa tu adalah ibadah dan sunnah doa. Tak semestinya kita perlu angkat tangan. Seperti kita tahu, apa yang kita lafazkan adalah doa. That's why kita nak kena lafazkan perkataan-perkataan yang baik, hindarkan daripada perkataan-perkataan buruk ni semua. Jadi itu adalah satu doa. Apabila kita mungkin tengah tunggu bas, kita tengah duduk, kita boleh doakan sekejap. Just ini tak payah nak kuat-kuat, tak payah nak angkat tangan semua. Just say, Ya Allah, ampunilah dosa mereka gini, dan amin. Amin pun sebenarnya tak ada sunnah yang meraup muka, memang tak ada. Rasulullah pun tak pernah buat. Jangan katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even para nabi yang sebelumnya seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim semua tak pernah mendoa dan sapu muka. Okay, you all can check and search hadis tentang ini. Jadi I tak cakap salah atau bid'ah. Kalau boleh kita avoid apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan.
So this video, again, perbanyakkan doa untuk orang tua kita. Kita tak payah bilang dorang whether kita doakan dorang ke tak. Kita tak payah bilang, but we as children, anak yang soleh, selalu mendoakan orang tua kita tanpa putus. Walaupun ada orang tua dia mungkin tinggalkan dia masih kecil. Tetap dia ada orang tua, cuma dia tak tahu kat mana. Ada orang tua dia yang menzalimi dia pun ada. Pun tetap kita nak kena doakan. Whether orang tua kita jahat, baik, macam mana pun tetap kewajipan kita untuk mendoakan. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Bukan sunnah, ini perintah. Perintah that means kita mesti buat, kita wajib lakukan. Okay, so sampai sini for those who ingat nak sedekah jariah for Quran, insyaAllah can contact me. And also another one, siapa yang nak buat jalan because for country like Philippines, biasa yang I selalu travel like Philippines, Cambodia and also Indonesia, banyak tempat-tempat perkampungan yang nak masuk masjid tu banyak jalan dia rosak. So kita boleh buat jalan ni untuk menjadi amal jariah. Selagi orang ataupun haiwan menggunakan jalan tu, mendapat manfaat daripada jalan tu, insyaAllah semua akan dapat pahala jariah. Sampai sini kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.